Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Terdapat firman Allah SWT melaksanakan tuntutan agama solat fardu maghrib bil jamaah dan seterusnya berniat i'tikaf sahaja apa beriktikaf di surau ini kerana Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah malam ini sudah masuk malam yang ke-14 Rabiul Awal 1448. 12 Rabiul Awal merupakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dengan panggilan Maulidur Rasul, Maulidur Rasul. Jadi Maulid Rasul itu maknanya hari kelahiran Nabi Muhammad pada hari Isnin 12 Rabiul Awal di kota Mekah tahun Gajah. Jadi kalau kita fikirkan hari dalam Islam ini, hari yang paling mulia adalah hari Jumaat. Kan? Kalau kita fikirkan, maknanya hari yang paling mulia dalam Islam adalah hari Jumaat. Bulan pula, bulan yang paling mulia sama ada Ramadan ataupun Zulhijjah. Bulan yang paling mulia. Kalau penghulu segala bulan Ramadan lah, itu dia. Jadi Nabi kita ni Muhammad SAW dilahirkan pada hari yang tak mulia, hari yang tak glamour, hari Isnin. Orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu, orang Kristian mengagungkan hari Ahad. Islam, kita Islam hari Jumaat kita panggil hari raya umat Islam, hari Jumaat. Tapi Nabi tak lahir pada hari Jumaat, Maksudnya Allah boleh aja nak lahirkan Nabi kita ni Habibullah, kekasih Allah. Kalau bukan kerana dia, kalau bukan kerana Muhammad, kata Allah apa, aku tak akan ciptakan alam ini. Kemudian lahir pula apa tadi? Hari Isnin 12 Rabiul Awal. Bulan tu pun bulan orang tak terkenal. Orang Arab ni dia tahu hari Jumaat. Tapi kalau sebut Isnin itulah macam tak apa nak glamour Isnin. Kemudian apa tadi? Hari Isnin 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Kan? Yang dia mau tahu pada zaman dulu Ramadan, bulan Zulhijjah. Ni Nabi lahir bulan yang tak terkenal, dalam hari tak glamour, bulan pun tak glamour. Mekah pula pun sama juga. Tanah Mekah ni penduduk dia dipanggil masyarakat jahiliyah. Jahiliyah dah apa? Orang jahil. Jahil tu bodoh. Bodoh jahiliyah. Kau ni jahil betul lah. Ni jahil betul lah. Kau ni bodoh betul lah, jahil betul lah kau ni. Tapi kalau dia kata kau ni jahiliah betul, macam makin tu sangat tu tu memang betul. Hina betul lah kalau panggil jahiliah tu hina. Itu tadi bila ceramah kat sekolah. Saya kata orang Arab, masyarakat jahiliah ni, pekerjaan apa yang dia tak buat? Pekerjaan yang dihajar semua dia buat. Mencuri, merompak, minum arak, merogol, membuli. Dia kata membuli. Jadi kalau kat sekolah ada siapa-siapa membuli tu, jahiliah lah tu. Boleh panggil dia jahiliah. Jadi zaman sekarang patutnya dah tak boleh lagi nak membuli. Sebab itu perangai masyarakat jahiliah. Jadi bumi Mekah ni Nabi lahir di tempat masyarakat yang sangat teruk. Jadi kata ulama, Nabi kita lahir pada hari tak glamour, bulan tak glamour, tanah pun tak glamour Mekah. Kerajaan Rom pasti macam Mekah. Malah aku nak tahu
masyarakat dia semua jahiliah, bodoh-bodoh, alah tawat begitu, pandang macam tak pandang lagi. Kerana apa kata ulama? Kerana Nabi kita ini dia punya kelebihan dia tersendiri, tak sama dengan orang lain. Kalau hari ni orang nak glamour kan, dia menumpang orang lain punya glamour. Contohlah nak jadi artis, nak jadi artis, nak nyanyi, suara kalau boleh biar macam Siti Nurhaliza, kan? Baru suara kau sedap, suara sedap macam Siti lah, kan? Orang tahu suara sedap, menumpang glamour orang lain. Kalau lelaki, suara kau sedap, suara kau sebiji macam Jamal Abdullah. Orang tahu, orang aku bawa menumpang pada populariti orang lain. Tapi kan penyanyi-penyanyi ni kalau yang lelaki macam suara Jamal payah cari 1-2 juta kan. Macam suara Rahman Eka Matra pun sama tau. Kadang-kadang pun terfikir jugalah suara Rahman ni payah nak jumpa sekarang ni. Tapi kalau macam suara ala-ala Awi ada tu dulu penyanyi kumpulan di Black dulu suara ala-ala Awi. Lepas tu ada lagi lah beberapa orang yang sekarang ni pun ada lebih kurang. Kalau tarik pun macam-macam Awi lah. Dia menumpang pada populariti orang lain. Tapi kalau suara Jamal ni orang panggil lah, orang panggil lah suara jantan, suara Jamal ni susah orang nanti. Okey. Jadi kata ulama, Nabi kita ini mempunyai kelebihan yang tersendiri, yang mana dia tak menumpang pun pada hari yang lema, tak menumpang pun pada bulan yang terkenal, tak menumpang pun pada yang terkenal. Jadi kerana Nabi lahir pada hari Isnin, menyebabkan hari Isnin terkenal. Kan hari ini kan orang tengok hari Isnin dia puasa sunat, hari Isnin. Kemudian Rabiul Awal, hari ini pula orang nanti tak sabar nak sambut Maulid Rasul bulan Rabiul Awal. Kemudian Mekah pula tengok sekarang apa jadi negara yang dalam dunia ni Mekah Madinah antara negara yang setiap hari dilawati oleh orang luar. Berziarah, orang umrah Mekah Madinah. Hari-hari ada. Tak macam negara lain tapi lawan Mekah Madinah punya ramai. Negara lain tak lawan lah. Mungkin London pun kalau datang pun orang datang tu tak macam Mekah Madinah lah. Ibu-ibu datang. Iya. Jadi apa jadi? Kelahiran Nabi menyebabkan Mekah menjadi terkenal, hari Isnin jadi terkenal, bulan Rabiul Awal pun menjadi terkenal. Ini kelebihan Nabi. Dia mempunyai kelebihan yang tersendiri yang tidak menumpang pun pada mana-mana kelebihan yang lain. Kelebihan tanah, kelebihan hari, kelebihan bulan, tak ada. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir 12 Rabiul Awal sebelum subuh. Sebelum subuh. Subuh pun dah masuk waktu, pun masih lagi gelap. Ini kan lagi sebelum subuh, memang gelap betul. Tapi kata Aminah, ketika aku melahirkan Muhammad, keluar bersamanya cahaya yang menerangi rumahku, menerangi kota Mekah, sehinggalah ke negara Syam. Maknanya apa? Nabi lahir membawa cahaya, cahaya kebenaran, cahaya Islam. Pada masa tu pendeta-pendeta Yahudi ni kan, orang-orang alim Yahudi ni, dia dah ada baca lah dalam kitab, nanti akan lahir Nabi akhir zaman. Kalau dia lahir pada waktu sebelum siang, nescaya akan terang benderang. Jadi bila Nabi lahir kan penduduk di langit bergembira. Siapa dia? Malaikat. Penduduk di bumi, binatang-binatang pun sama bergembira menyambut kelahiran Nabi. Kan yang tak gembira siapa? Yang tak gembira ni orang kafir, orang Yahudi dan juga iblis, setan. Dikatakan setan ini menangis 4 kali. Pertama ketika dia dilaknat Allah,
kedua ketika dia dikeluarkan dari syurga, yang ketiga ketika Nabi lahir, yang keempat ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Syaitan nangis. Padahal syaitan kan memang hati kering, syaitan hati kering. Ya, apa tak keringnya? Dia bersumpah depan Allah, dia kata, aku akan sesatkan anak Adam supaya mereka semua dapat ikut bersama denganku dalam neraka. Mana tak hati kering, Allah suruh sujud pada Nabi Adam, malaikat semua sujud. Bukan sujud untuk menyembah, tapi sujud untuk memuliakan Nabi Adam. Syaitan sombong, excel. Aku nak sujud pada Nabi Adam, minta maaf lah. Aku ni lebih mulia lagi daripada dia. Aku dicipta daripada api, Nabi Adam dicipta daripada tanah. Aku tak nak sujud pada dia. Oleh kerana sombong itulah Allah laknat, Allah keluarkan dia daripada syurga. Hati kering. Tapi bila Nabi lahir, nangis. Bila kena laknat, nangis. Bila kena keluar dari syurga, nangis. Bila turun surah Al-Fatihah, nangis. Siapa ni? Di Nabi kita ini banyak gelaran. Allah kata apa? Yang pertama Allah kata Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta ni. Alam yang ada ni, alam semesta ni, Nabi Muhammad penghulu ni. Kemudian dipanggil Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad juga dipanggil Ashraful Makhluk, semulia-mulia makhluk Nabi Muhammad. Mana tak semulia-mulia? Kalau bukan kerana Nabi Muhammad, Allah kata, aku takkan ciptakan alam ini. Hebat dong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya membawa cahaya. Cubalah kalau tiba-tiba lahir sekarang ni kat luar terang benderang, apa jadi pada kita? Kita macam cahaya apa ni? Cahaya apa ni? Siapa yang buka lampu picit? Lampu picit apa? Terang benderang macam itu. Hebat Nabi kita lahir pun dalam keadaan tangannya mendekap ke bumi, kepalanya mendongak ke langit. Nabi Muhammad lahir tak sama macam baby yang ada kat dunia lahir, tak sama. Tadi pusatnya sudah terpotong, dan sudah dikhitankan. Nabi Muhammad sudah dikhitankan. Allah jaga aurat Nabi Muhammad. Allah jaga Nabi daripada kecil, daripada dalam kandungan Aminah sendiri. Ya Allah, cubalah kita bayangkanlah satu orang wanita mengandung tanpa ada suami di sisi. Susah. Suami tak ada. Baru 2 bulan mengandung, suaminya Abdullah meninggal dunia. Aminah ditemani Ummu Aiman. Tapi dikatakan setiap malam malaikat Jibril datang, selalu beritahu, hai Aminah, anak yang dikandung kamu itu adalah seorang yang hebat. Nanti dia akan jadi Rasul akhir zaman. Kalau lahir, berikan nama dia Muhammad. Dalam kitab Taurat disebut Ahmad, tapi dalam Quran Allah sebut Muhammad. Sama maknanya yang terpuji. Dan bila lahir tu pun senang. Dikata masa malam saat kelahiran didatangi roh Asia dan juga roh Maryam. Asia ni siapa? Isteri Fir'aun. Fir'aun yang ganas tu yang mengaku diri dia Tuhan, tapi bini dia tak mengaku pun. Abang ni mandai dia Tuhan. Awak tak tahu ke? Rupanya Fir'aun dikatakan kenapa dia mengaku diri dia Tuhan. Masa mula-mula dia tak. Tapi bila lama-lama dia tengok, macam aku ni macam melayan pesen lah. Dah lama tak buang air besar. Dah lama tak buang air besar. Manusia biasa semua berak, aku tak berak. Sudah, tak aku Tuhan agaknya. Dia kata gitu. Tak aku Tuhan. Tu yang mula aku Tuhan tu. Ada je orang tak berak kan. Ayah berak pun ada. Seminggu kadang tak berak. Ada juga.
sampai pergi beli obat kan. Kalau baby ya, dulu ingat lagi saya ada anak kecil kan, kalau baby kalau dia sembelih ke payah berak, nanti beli kat farmasi tu ada obat macam panjang gitu ya, cocok je kat untuk dia, kejap aja kecebur terus. Dia tak ada baby dah Pak Ustaz. Apa dah? Tidak dulu kalau ada baby je mak saya macam allergic tau. Lepas tu cikgu-cikgu anak ni berak kan. Memang saya lah kerjanya tukang cebok. Dia cakap anak saya ni, nampak ni tangan ayah ni, inilah dulu cebok. Kau pergi berak dia cengceh kan. Mak kau tak berapa nak rajin cebok. Abah dulu yang cebok. Rupanya orang dulu lah ya. Ni minta maaf lah ya, orang dulu kan. Dia kalau ada namanya suami pekerjaan rumah ni biar kalau boleh semua bini ni buat. Jadi bila dia kata ustaz, kau cebokkan anak kau, kau buatkan susu anak kau, macam lain lah. Orang dulu memang minta maaf lah, tak adanya nak buatkan susu, nak basuh rapin. Tapi sekarang kita fikirkan suami isteri kan bekerja kan, dia penat. Jadi kalau malam bangun kita lah tolong buatkan susu apa semua bang. Nak nangis lah, yelah sebab apa kita ikut contoh Nabi ni. Nabi Muhammad kan dikatakan apa? Fi khidmati ahlihi. Nabi Muhammad pernah menjahit bajunya sendiri, pernah menampan kasutnya sendiri. Tak ada pun, ini sikit-sikit. Beras saya beli, ceboklah anak tau. Tak suruh saya pula. Contoh bunyi ni tadi kat semayang kan, saya ingatkan kucing, jadi dia tak khusyuk saya. Kucing macam main-main tikok. Bunyi speaker pun bunyi macam itu juga. Jadi Nabi Muhammad SAW insan yang Rasul pilihan, junjungan mulia. Kita cerita mengenai Asia, suami dia Fir'aun mengaku Tuhan, tapi Asia tidak beriman langsung. Dia beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Maryam pula seorang wanita yang suci, tidak pernah disentuh oleh sesiapa, oleh lelaki, tapi akhirnya mengandung, akhirnya melahirkan anak, iaitu Nabi Isa AS. Jadi kelahiran Nabi Muhammad dikatakan lebih hebat lagi daripada kelahiran Nabi Isa yang tidak ada ayah. Kelahiran Muhammad dikatakan lebih hebat lagi daripada kelahiran Nabi Isa AS. Dan dalam kitab Berzanji bila baca kan yang terjemahan tu besar Nabi ni hari demi hari tak sama dengan macam baby biasa. Nabi beberapa hari je dah cepat membesar, dah boleh berjalan. Dia biasa lambat. Anak kita baru setahun tu tate. Apa dia dah pandai tu main bola sepak? Tak ada. Jadi itu besar Nabi. Dan ketika Nabi kecil pun dia Nabi fikirannya sangat matang. Sangat matang. Ketika umur 6 tahun Nabi di perkampungan Bani Sa'ad, Halimatu Sa'diyah kan, ibu susua Nabi. Yang kedua, yang pertama kan Suwaibah Aslamiyah, yang kedua Halimatu Sa'diyah. Halimatu Sa'diyah memelihara Nabi 4 tahun. 4 tahun. Dia telah melihat keajaiban kepada diri dia dan ahli keluarga. Kambing-kambingnya semua gemuk-gemuk, binatang ternakannya semua hidup dengan baik. Kemudian tanam-tanaman yang ditanamnya semua subur, daripada orang miskin jadi orang yang kaya. Halimatu Sa'diyah hebat. Padahal masa tu ya Halimah terlambat sampai ke Mekah. Kawan-kawan dia semua dah sampai dulu, belagak. Halimah baru sampai, dia orang nak balik. Dia kata, Halimah, kita orang dapat dah bayi, ada dapat anak datuk, ada anak menteri. Sebab Mekah ni kota Mekah. Jadi penduduk kota Mekah, kalau mereka melahirkan anak, mereka tak suka membesarkan anak di bandar. Macam sekarang lah, bandar bising, buhara.
Kalau boleh biar duduk kat kampung, suasananya tenang. Macam itulah Nabi duduk kat kampung Halimah jaga kan. Jadi kawan-kawan Halimah kata bila dapat tu yang ada baby anak yatim, pandai-pandailah kau ambil Halimah, entah-entah nanti ini pun tak dapat upah. Anak yatim kan, siapa nak bagi gua duit, bapaknya pun dah tak ada kan, maknya pun tak bekerja kan. Tak apalah kata Halimah, bila ambil Nabi saja ketuk pintu rumah Aminah, Abdul Muttalib keluar, yang ada apa, nak ambil bayilah untuk disusukan kan. Terus ambil Nabi letak dekat payudaranya, anaknya sebelah kiri, Nabi sebelah kanan kan. Letak sahaja, terus Allah Ta'ala punya kuasa, susunya banyak. Nah, anak Nabi minum dan anak Halimah pun minum sampai kenyang. Kemudian bila pergi dekat untanya tu, suaminya tengok, unta ni gepeng kok dah kembung. Asalnya gepeng Halimah bagi makan apa untanya? Dia pun tak ada makanan, unta pun tak ada makan. Jadi unta ketiganya pun tak ada susu. Jadi bila dah ambil Nabi tu ya, terus untanya ada susu. Suaminya perah dapat minum dan bagi Halimah minum kenyang. Kenyang. Nah, balik tak malam ni, tak boleh nanti dulu abang penat. Tidurlah semalaman. Tidur semalaman, besok pagi baru balik ke perkampungan. 160 kilo bagi saat nak ke Mekah. Bila balik, laju unta di jalan. Unta kawan-kawan dia belum sampai lagi, Halimah dah unta jalan duduk geng. Halimah, ini bukan unta yang kau punya kurus gepeng tadi ke? Ya, kau dah mantap ni bayi yatim yang kau ambil ni membawa keberkatan kepada ku. Jalan duduk geng, bye-bye, lambat kau orang geduk sampai sampai kampung tu lah. Terus binatang-binatang ni semua jadi ni dia masa dipelihara Nabi tu, mula-mula kan nak susukan 2 tahun je janji dia dengan Aminah, aku susukan Muhammad 2 tahun dia. Okeylah dan sign kontrak 2 tahun dia. Lepas 2 tahun tengok dah semakin maju perusahaannya, nampak dah semakin bagus, bisnes maju, dah jadi kaya. Sayang nak pulangkan Nabi kepada Aminah, tapi dia bawa balik ke Mekah. Dia kata, wahai Aminah, boleh tak sambung kontrak lagi 2 tahun? Sebab macam suka pula aku pelihara Muhammad ni, nampak dia banyak bawa keberkatan. Yelah Aminah, macam kita lah kan, baru nak ambil anak kita dah 2 tahun tak jumpa, alih-alih nak sambung lagi. Dah lah aku tak dapat anak, payah dapat anak. Kalau anaknya berdiri tak apa ya. Contohlah sekali bila Nabi dah umur 6 tahun masa tu 6 tahun ni 4 tahun lah 4 tahun 2 tahun 4 tahun masa itulah peristiwa Nabi dibelah dadanya. Masa tu Nabi tengah main dengan kawan-kawan, dengan anak Halimah sekali main Nabi datangi oleh malaikat Jibril. Dibarikan Nabi dibelah dada. Budak-budak semua lari takut tengok Nabi dijerit, Halimah Muhammad ditangkap, Muhammad telah dibunuh orang. Halimah terperanjat, sekali keluar tengok Nabi dibelah dada. Bila dah habis dia kata, Muhammad kau tak apa-apa? Tak ada apa-apa, elok, okey, tak ada apa-apa. Dia yang risau, wah ini macam tak boleh lah, kena hantar balik mak dia ni. Kalau berlaku apa-apa sekarang kena saman. Kena saman zaman dulu, kena saman zaman sakiki dah ya. Tampok budak kena denda 400,000 Lepas yang baru ni tampok budak, meninggal budaknya lah. Meninggal. Ingat kat sini sekali dengar cerita dulu, musuh saya cerita kan Cik Geli, ingat kat sini rupanya kat India lah. Kat India dia dia cerita budak perang. Agak kat India pun ada perang juga agak dia tu sian cikgunya pun tampung macam tak kuat sangat saya tengok tapi budak tu boleh kerana dah takut sangat dengan cikgu dah takut sangat tu
Lepas tu cikgu, agaknya kalau cikgu tak tampar, agaknya kalau cikgu singgah pun mati juga saya rasa. Mati terus. Agaknya lah Saya dengar dulu saya cerita tu kes tampar budak mati, saya kat mana lah. Rupanya dia kata kes ini berlaku di India lah. Ini Okey, jadi ini dia. Bila Halimah bagi Nabi kepada Aminah, dia kata, "Wahai Aminah, Muhammad, ada orang datang belah dada dia apa semua kan." Lepas tu Aminah macam tak terbanyak sangat lah. Sebab sebelum ni kan malaikat Jibril kan dah bagi tahu, anak yang kau kandung ini bukan sembarangan orang, ini adalah kekasih Allah, Rasul akhir zaman. Jadi Aminah dah macam dah percaya dah, dah tak pelik dah. Jadi kemudian bila umur 6 tahun, Aminah sempat jaga 2 tahun lah maknanya. Bawa Nabi pergi ke Madinah. Aminah bawa Nabi pergi Madinah. Ya. Budak sekarang nama Madinah budak sekarang kan. Kat sekolah saya itu ada 2 orang. Tapi namanya lain sikit lah. Ejennya pun ejen orang putih, Medina. Oh ni. Bila saya panggil Madinah sini, bukanlah Ustaz, nama saya Medina. Nak dengar kau tu orang putih. Ini orang Islam, Madinah semuanya nama kau tu. Jadi apa nama tadi? Aminah bawa Nabi dengan Ummu Aiman bertiga pergi ke Madinah. Dalam perjalanan pulang dekat suatu tempat namanya Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit lalu meninggal dunia. Kita nanti kalau pergi Mekah ya, kalau berumrah cubalah cakap dengan Mutawif, boleh tak bawa kami pergi tempat makam ibu Nabi Muhammad dekat Abwa. Abwa ni kalau daripada Madinah dekat sikit lah berbanding kalau sudah Mekah. Dia dekat dengan Madinah lah. Kalau boleh dapat, alhamdulillah silakan. Saya dekat Madinah tu tempat yang saya nak pergi tak kesampaian. Ada sesuatu pernah pergi Bukit Magnet. Bukit Magnet ni pun antara macam tempat ajaib juga lah tu. Bukit Magnet. Kalau biasa kan kita kalau menurunkan, kalau tak bola kan turun ini dia boleh naik ke atas. Kereta pun enjin mati pun boleh naik ke atas. Macam pelik sikit lah. Tapi jauh tempat tu, nak pergi jauh. Tak sempat lagi. Bukit Magnet. Okey, apa nama tadi Abwa dan Nabi dibawa pulang oleh Ummu Aiman, dan sampai ke Mekah datuk dia jaga Abdul Muttalib. Situ umur 6 tahun dia, Abdul Muttalib jaga sampai 2 tahun je, sampai 8 tahun akhirnya Abdul Muttalib pun meninggal. Abdul Muttalib ni datuk Nabi ni seorang yang hebat. Dia ni kira macam apa Perdana Menteri lah sekarang ni. Orang pada datang Mekah mesti jumpa Abdul Muttalib dulu. Jadi Abdul Muttalib ni kalau dekat depan Kaabah tu, dia ada tempat dia duduk tinggi, tempat dia tinggi. Orang lain tak boleh kacau. Siapa kacau je kenalah, tak boleh. Satu hari Nabi main-main, Nabi duduk kat situ. Orang Quraisy kata, "Wahai Muhammad, turun. Itu bukan tempat kau, itu tempat Abdul Muttalib." Nabi pun tak nak turun duduk. Abdul Muttalib datang. "Ada apa ni bising-bising kecoh-kecoh? Ni cucu kau dia pergi main, kau duduk pula kat situ." Kata Abdul Muttalib, "Tak apa, biarkan cucuku duduk di sini. Kerana dia satu hari nanti akan jadi orang yang hebat. Biarkan dia, jangan marah-marah dia buat." Dan Abdul Muttalib lah yang bagi nama Muhammad tadi tu. Masa Nabi lahirkan, kan dibawa Nabi ke Kaabah kan. Dia apa? Dia bersyukur. Kemudian dia kata, "Aku berikan nama engkau Muhammad, maknanya yang terpuji." Jadi bila kita baca salah silap keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin dia sampai kepada Ismail bin Ibrahim. Dulu kan ada DJ RM apa dulu RMJB, Radio Malaysia Johor Bahru. Ingat lagi saya dulu lama DJ-nya nama anda bersama dengan saya Radio 3 Johor Bahru, Ismail Ibrahim. Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi ni keturunan orang Arab. Dan
kebanyakan majoriti Nabi dan Rasul yang Allah utuskan kat dunia ni semuanya daripada Bani Israel. Yang orang Arab sikit sangat, boleh dikira dengan jari. Nabi kan ada 124,000, Rasul ada 313, tapi yang daripada orang Arab boleh bilang dengan jari. Selepas Nabi Ismail tu tak ada Nabi, sehinggalah Nabi Muhammad. Tapi selepas Nabi Ismail tu Nabi-Nabi lain banyak. Nabi yang sebelah Nabi Yaqub kan, Nabi Yaqub kan keturunan Bani Israel ramai jadi Nabi kan. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, semua tu Bani Israel. Bani Israel itu orang Yahudi, dia tak boleh terima agama Islam. Sebab apa? Dia kata Rasul akhir zaman daripada orang Arab. Sebab mereka datang ke Madinah, mereka nak menyambut Nabi akhir zaman sebab dia ingat orang dia juga orang Israel. Kan Nabi tadi saya kata banyak orang Israel kan. Dia ingatkan Nabi akhir zaman orang dia. No, bukan orang kau, orang Arab. Itu yang dia tak terima, tu orang Yahudi. Jadi apa tadi? Nabi tadi daripada orang Arab. Jadi keturunan Nabi ni tidak ada, walaupun Abdul Muttalib tidak ada syariat situ. Lepas Nabi Isa nak bertemu dengan Nabi Muhammad tu nak sampai ke Muhammad berapa ratus tahun tau? 571 tahun. Lama. Dalam masa ini Allah tak utus Nabi. Selepas Nabi Isa, Allah tak utus lagi Nabi sehingga Nabi Muhammad. Jadi datuk Nabi ni ketika mereka tetap beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Maknanya mereka tak sembah berhala, mereka tidak minum arak. Keturunan Nabi ni yang hebat. Abdullah kan, seorang bapa, seorang anak yang baik. Abdul Muttalib paling mulia kan juga ada kisah yang Abdul Muttalib kan, dia kata kalau aku dapat anak yang ke-10 lelaki, aku akan korbankan seorang ini. Aku akan korbankan. Akhirnya betul dapat anak 10 lelaki. Lalu dibuat cabutan undi, nama yang naik Abdullah. Padahal Abdullah anak yang disayang. Wah kacau ni. Macam mana ni? Cakap Abdullah, aku terpaksa ambil kau. Aku dah nazar dah. Tapi akhirnya bila jumpa orang alim, pendeta-pendeta, kata dia, wahai Abdullah, kalau tak nak sembelih, wahai Abdul Muttalib, kalau tak nak sembelih Abdullah boleh gantikan dengan 10 ekor unta, buat cabut undi. Itulah bila cabut undi, nama naik Abdullah. Tak nak sembelih, unta 10 ekor. Cabut lagi kedua, Abdullah lagi. Sehinggalah 10 kali 100 ekor unta. Yang last kali cabut barulah unta. Terpaksalah sembelih 100 ekor sebanyak-banyaknya. Itu dikatakan pada masa itu mana ada peti ais, terlalu banyak daging unta yang disembelih sehingga mereka membuat daging kering, macam ikan kering lah, dikeringkan dagingnya. Dan kita sejarah ni semua cerita dia. Lepas itu Abdullah pernah berkata kepada Allah pernah berkata, aku ini di antara anak yang hendak disembelih. Kemudian Nabi pula cakap, Nabi kata apa? Aku ini anak daripada 2 orang yang hendak disembelih, bapa dia dengan Nabi Allah Ismail. Okey. Jadi mulianya keturunan. Aminah pun mulia, Abdullah pun mulia, akhirnya dikahwinkan. Walaupun zaman itu zaman yang rosak akhlak, tapi mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang yang jahiliah tu, orang tak terpengaruh. Sebab Allah pelihara. Dan pernah satu ketika Nabi zaman remaja, maksudnya Nabi kembali kambing, umur berapa tahun? Masa tu Nabi umur 8 tahun kan, datuk dia meninggal. Selepas itu Abu Talib pula jaga Nabi, sampailah Nabi kahwin. Abu Talib jaga. Masa Abu Talib jaga tu, satu hari Nabi teringin, macam orang biasa kan, teringin nak tengok ada keraian di majlis kahwin, ada nyanyi-nyanyi, joget-joget kan. Tapi kalau Melayu kan joget lambat lah, kuda kepang lah.
21 apa 27? Kenapa 29 ni? 1 minit. Okey. Ya. Jadi Nabi pun teringin tahu nak pergi tengok orang Arab dia kalau kerja kahwin dia memang teruklah tarian gelik. Dia begitu. Namanya Sadri. Saya masa duduk dekat Arab kan. Kalau nak masuk lah tengok No. Yang boleh masuk hanya saudara mara terdekat sahaja yang boleh masuk. Tengok dia punya ni apa adat dia orang. Jadi Nabi nak tengok lah. Satu hari bila separuh jalan ngantuk, tertidur sampai subuh. Bila sadar-sadar dah ada siang, Allah pelihara Nabi. Allah tak bagi Nabi tengok benda-benda yang lama yang usia. Okey, sambung lagi sikit perasaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau tadi bukti tadi tadi sudah Jaga datuknya. Jaga datuknya. Okey. Maknanya Nabi dijaga berdatuknya sampailah umur 8 tahun. Kemudian penjagaan Nabi diserahkan kepada pakciknya iaitu Abu Talib. Dan Abu Talib ini pun sama juga gembira sangat memelihara Nabi, menjaga Nabi lebih daripada anak-anaknya sendiri. Sampaikan kalau ada makanan, anak-anaknya dia tak bagi makan, jangan makan dulu selagi Muhammad belum makan. Begitu sekali Abu Talib ni Sebab itu Nabi ketika berumur 12 tahun, Abu Talib mengajak Nabi belajar berniaga. Masa itu dia bawa Nabi untuk berniaga di Syam, daripada Mekah yang jauh di Syam. Syam ni Syria. Kemudian dia bawa Nabi ada sekali. Bila sampai di tempat namanya Basrah, biasanya tempat situ ada rumah padri. Dipanggil pendeta ahli kitab daripada orang Nasrani, Kristian, namanya Buhairah. Dia ada kat situ. Sampai sekarang pun ada kalau nak pergi tengok, tapi dah tinggal sepihan je lah, dinding-dinding je. Suatu hari Buhairah biasa orang kafilah daripada Arab lalu ke tempat dia biasa je, hari-hari lalu. Dia malas nak tengok. Satu hari dia tiba-tiba nak tertengok. Dia naik atas, dia tengok pedagang-pedagang yang lalu. Tiba-tiba dia nampak satu pedagang ni, rombongan Abu Talib dengan Nabi ni awan sedang memayungi rombongan ini. Wah, kata inilah dia ni yang dalam kitab ni ada cerita ni, Nabi akhir zaman kalau dia berjalan mesti awan akan memayungi, dia takkan panas. Lepas tu dia pun turun, dia panggil, dia dah kenal Abu Talib kan, Abu Talib kan selalu niaga. Abu Talib, mari sini, mari naik rumah aku, mari masuk, nak jamu makan, mari nak teh ngopi semua, mari. Orang dah panggil, apa lagi kan, datanglah. Orang bukan ajak gaduh, ajak makan. Bila Abu Talib dah naik, rumahnya semua dah naik, dia kira. Abu Talib macam ada kurang seorang lah, kata dia. Ada kurang seorang. Kenapa kau tak masuk? Ada anak saudara aku kat bawah. Anak dia budak-budak lagi. Biarlah dia kat bawah, aku suruh dia jaga barang. Oh, tak boleh. Suruh naik, aku nak jumpa sangat. Bila Nabi naik, dia pun tengok muka Nabi kan. Dia tanya, siapa awak? Siapa nama? Nabi bersemula, nama saya Muhammad. Ayah awak siapa? Abdullah. Ayah awak kerja apa? Nyawit. Nyawit, mana nyawit lah. Dekat Arab kat nyawit. Ayah saya dah meninggal dunia dah. Oh, dah meninggal. Mak awak? Mak saya pun dah meninggal. Oh, awak ni anak yatim lah ya. Dengar je anak yatim. Dalam kitab dah sebut dah. Ini pengkaji ni, orang peneliti Nasrani ni, rahib ni, namanya Buhairah. Dia dah kaji dah. Nabi akhir zaman nanti kalau jalan awan payung. Dia anak yatim, semua dah tahu dah. Di belakangnya ada khatamun nubuwah. Lalu dia pun pergi dekat Nabi, diselak baju Nabi, dia tengok kat belakang, betul ada cop kenabian, khatamun nubuwah. Ketika Nabi dijaga oleh Jibril, kan, Jibril tutup balik dan Jibril cop kat belakang Nabi tu dekat urat belikat dengan khatamun nubuwah.
Dia tengok je, dia terus tahu, dia kata betul. Confirm ni, confirm. Wahai Abu Talib, jangan dibawa anak saudara kau pergi ke Syam, jangan cari asal. Kenapa? Dekat sana ramai orang Yahudi. Kalau dia tahu ini anak saudara kau ni adalah utusan yang terakhir, akan dibunuh oleh orang itu. Orang Yahudi tadi kita kata apa? Dia kan benci kan dengan orang Arab ni. Sebab dia tahu dia nak orang dia sebenarnya jadi Nabi akhir zaman. Akhirnya Abu Talib dengar cerita dia gitu, betul juga tak boleh lah tak boleh, bawa balik. Terus Abu Talib tak jadi pergi ke Syam, bawa balik Nabi Muhammad SAW. Sebab takut Nabi akan dibunuh. Dan akhirnya bila Nabi umur 20 tahun, 25 tahun Nabi berniaga barang dagangan Khadijah. Masa itu Nabi dah besar lah ya. Dan Khadijah utuskan seorang juru tukang yang ni namanya Maisarah. Kira macam sama dengan Nabi lah. Maisarah ni lelaki lelaki ke perempuan. Dan bila Maisarah menemani Nabi, dia tengok akhlak Nabi baik. Nabi akhlaknya baik. Dan akhirnya bila balik membawa keuntungan yang berlipat kali ganda. Khadijah tanya, macam mana Maisarah? Okey tak Muhammad? Muhammad bagus, akhlaknya baik, orangnya baik. Kita punya perniagaan berlipat kali ganda, tak macam biasa. Ini kali lah, banyak untung mah. Banyak untung, betul-betul banyak untung. Orangnya bagus, dia orangnya baik. Khadijah sebenarnya dah perasan lah. Bila Nabi keluar, dia tengok Nabi jalan kan. Akhirnya Khadijah kata, aku inginlah melamar Muhammad. Khadijah kan umur masa tu kan 40 tahun, seorang ibu tunggal, janda, tapi bukan sebarang janda ya, janda yang kaya raya. Dah lah lawak kaya. Sebab apa lawak? Ramai orang nak minang dia. Tak boleh. Kerja apa? Noreh. Noreh, no. Kerja apa? Cikgu nanti dululah. Contoh dia saja je lah ya. Dia orang kaya. Bukan orang kaya pun dia tak nak. Sebab dia dah kaya kan Tapi bila Nabi Muhammad dia macam tertarik sebab akhlak Nabi yang baik. Agaknya yang datang-datang nak ngorak-ngorak dia semua macam jahat-jahat, muka macam rumah itu dia jadi tu kan. Berapa ramai yang datang semua ditolak Khadijah. Akhirnya bila dia cakap begitu, Nabi beritahu Abu Talib. Abu Talib kata, okey cantik, biar kami uruskan urusan pertunangan dan pernikahan, semua diuruskan. Akhirnya menikahlah Nabi dengan Khadijah. Hasil perkongsian dapatlah 6 orang anak. Nabi kan ada 7 orang anak ya. Dan 3 laki-laki, 4 perempuan. Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Kulsum, Fatimah ya. Tapi Ibrahim ini bukan anak dengan Khadijah. Ibrahim dengan anak yang Maria Qibtiyah. Tapi yang 6 ini bersama dengan Khadijah. Jadi Nabi kahwin dengan Khadijah lah, dapat anak yang ramai ini, 6 orang. Dan yang lelaki 3 ini semuanya meninggal waktu kecil. Meninggal. Dikatakan hikmahnya takut nanti kalau besar ngaku Nabi pula kan orang kata oh ni Nabi. Tak ada. Sebab Nabi Muhammad kan Nabi yang terakhir. Jadi yang hidup orang tu lah, yang hidup perempuan. Dan yang masih hidup ketika Nabi meninggal masih Fatimah. Dan Fatimah antara anak yang Nabi kita sangat sayang kepada Fatimah. Kalau nak tahu Fatimah ni pada hari Jumaat, pada hari Jumaat ya, selepas asar sejam sebelum maghrib, itu dipanggil Sa'ah Fatimiyah. Sa'ah Fatimiyah. Kenapa? Kerana Sayyidatuna Fatimah Zahra dia sangat suka buat masa 1 jam sebelum maghrib untuk dia berdoa dan berzikir waktu itu. Dia kata ini waktu yang mustajab kan dari Jumaat. Waktu yang mustajab sejam sebelum maghrib. Tapi orang sekarang sejam sebelum maghrib melepak lah kat warung, kat jembatan lah, yang kat rumah main TikTok lah, tengok drama Cina lah. Siapa si drama Cina ke tak habis. Dah lah bentang sejadah habis semayang. Doa ni anak nak tunang, anak nak peksa, SPM, anak macam-macam. Bukan kata anak kita ni pun yang tak beranak lagi doa juga. Semoga Allah memudahkan. Sa'ah Fatimiyah. Dan Fatimah ketika Nabi nak meninggal dunia, ni kalau kita baca kisah masa Nabi nak meninggal dunia memang nangis.
Nabi ketika dia dah jadi rasul kan, sangat apa orang kata, kalau boleh nak semua orang masuk Islam, semua orang beriman kepada Allah. Tapi apa kan daya kan, hanya orang-orang terpilih saja yang memeluk Islam, ya. Sehingga Nabi nak mati pun, nak wafat pun, Nabi masih lagi ingat umat dia, umat. Dan sehingga Nabi dah meninggal dunia, dah wafat di dalam kubur pun, ada kan dalam hadis dikatakan setiap hari Jumaat semua amalan umat Nabi Muhammad akan dibentangkan kepada Nabi. Kalau umat Nabi Muhammad buat perkara yang baik, Nabi akan bersyukur, Nabi akan suka. Ini Nabi kita. Dan pernah satu ketika Nabi bagi tahu isteri dia Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, "Wahai Aisyah, engkau nak tak aku doakan untuk engkau?" Kata dia apa? "Ya mestilah nak, kau kan kekasih Allah, doanya mustajab. Aku nak doakan untuk aku." Nabi pun angkat tangan, Nabi doa, Nabi kata apa? "Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama wa ma ta'akhkhar." Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang lama dan yang akan datang. Aisyah pun amin. Nabi kata, "Suka tak dengan doa aku tadi?" "Suka sangat-sangat ya Rasulullah." Kata Nabi apa? "Itulah doa yang selalu aku doakan selepas selesai sembahyang, doa untuk umatku. Allahumma ighfir li ummati Muhammad." Nabi tak pernah lupa doa untuk kita. Sentiasa ingat umatnya. Dan dalam cerita yang lain pula, satu hari ketika Nabi dekat kubur, kat Baqi', Nabi cakap sahabat, "Aku rindu dengan saudara-saudaraku." Sahabat kata, "Bukankah kami ini saudara kau ya Rasulullah?" "Tak, engkau ni sahabat aku. Saudara aku ialah orang yang tak pernah melihat wajahku tapi beriman kepadaku." Siapa? Kita lah. Nabi rindu kepada kita walaupun kita belum pernah melihat wajah Nabi. Jadi kita ni tak patutlah kalau kita tak rindu pun Nabi. Tak patutlah kalau kita tak sayang kepada Nabi, ya. Tak ingat Nabi, tak ingin amalkan sunnah dia, kan? Jadi macam mana kita boleh tidak, kita kena juga membalas cinta Nabi, kan? Dalam Quran ada satu ayat, surah At-Taubah, 2 ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ayat ni. Ayat ni menceritakan tentang apa? Sesungguhnya terdatang kepada kamu seorang rasul daripada golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu, dan amat belas lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nabi sangat apa orang kata, menjaga kita, segala kesusahan kita Nabi akan sedih. Kalau kita suka, Nabi akan suka, Nabi akan gembira. Maknanya cinta Nabi bukan saja untuk orang yang beriman, untuk orang yang tak beriman pun Nabi kalau boleh biarlah dia masuk Islam juga, biarlah selamat juga, jangan masuk neraka. Jadi ayat ini tuan-tuan boleh amalkan. Ini ayat 1, ayat 128. Sambungan dia, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim." 2 ayat dari surah Taubah ini kalau boleh amalkanlah setiap kali lepas solat. Lepas main fardu, bacalah 2 ayat ini. Kelebihannya sangat banyak. Kalau orang dulu pakaian dulu ataupun panglima-panglima Islam dulu, mereka selalu mengamalkan ayat ini. Dipanggil ayat ini ayat hulu balang. Ayat hulu balang. Orang dulu lah. Dalam Quran tak ada sebut pun, tak sebut, tapi amalan daripada ayat ini menjadikan orang itu Allah memudahkan segala urusannya. Daripada lemah jadi kuat, daripada tak bermaya jadi bertenaga. Macam itulah ayat ini, 2 ayat. Cubalah kita hafal dan amalkan setiap kali lepas solat. Maknanya kalau kita fahami maksud ayat tu, kecintaan Nabi kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2 ayat ini.
sangat bagus untuk kita amalkan. Kalau baca dalam kitab, kata silap dalam manzil ada, dalam apa nama tu, maksurat pun ada. Jadi ayat ini sangat bagus untuk kita amalkan. Jadi mudah-mudahan dengan kedatangan bulan Rabiul Awal kali ini, kita sambut Maulid Rasul, ya, kalau boleh kita cubalah amalkan sunnah yang ada pada Nabi, kita amalkan. Ya, doa-doa masnunah tu cuba hafalkan. Masuk tandas, keluar tandas, tengok cermin, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, kan? Kalau boleh biarlah kita tak menunjukkan kita bukti kata kita cinta kepada Nabi. Lepas tu kalau dengan kawan-kawan pun sama, muamalah kita dengan kawan-kawan pun sama. Jangan suka bohong. Nabi tak pernah berbohong, kita janganlah berbohong. Cakap benda yang baik-baik, jangan cakap yang bukan-bukan, jangan cakap benda yang lawa-lawa, ya, kan? Ikut apa yang Nabi ajarkan. Dan tuan-tuan kalau rasa nak mimpi jumpa Nabi, ya, sebelum tidur ambillah wudu, ya, bismillah, surah Taubah, surah Hajat, dan selawatlah banyak-banyak sebelum tidur. Rupanya selawat ni, ya, kalau kita nak buat apa-apa amalan, apa-apalah, selawat dululah. Ini yang paling baik. Nak buat apa-apa, nak minum selawat dulu, nak makan pun selawat dulu. Sebab itu doa, nak masuk surau, masuk masjid, doanya apa? Mula-mula bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini doa dia. Bismillah dulu, lepas tu selawat. Nak makan sama, bismillah dulu, selawat dulu, Allahumma barik lana. Jadi apa-apa dikatakan, kalau boleh kita nak masuk kereta, kan, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah subhanallazim, ya. Ini kadang masuk-masuk tunggu buka radio, sabar kang, sabar. Radio jangan dibuka dulu, jangan nyanyi dulu, baca doa dululah, bismillah tawakkaltu, gapok-gapok tu, kan. Jadi itu dia. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini untuk diri saya lah sendiri, yang dapat untuk mengamalkan sunnah Nabi, doa-doa masnunah, dan juga mudah-mudahan orang kata apa, bila kita buat benda ni, jadi bukti nanti di hari akhirat. Dikatakan orang yang selawat bersama orang yang banyak selawat, kata Nabi apa, akan bersama pun nanti di hari kiamat. 10 kali satu hari selawat, kata Nabi apa, wajiblah mendapat syafaatku di hari kiamat. 10 kali. Tapi takkanlah 10, ya lebihlah sikit, 100, kan. Bukannya lama pun selawat. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.